Assalamualaikum, apa khabar semua? Dah puas kita makan ya, macam-macam makan selepas raya ni ya. Selepas puasa, dah raya macam-macam kita dapat makan. Kali ni kita buat pula pulut pasung nama dia. Cik Ani nak kongsikan cara-cara Cik Ani buat pulut pasung. Ni bahan-bahan dia. Sini Cik Ani ada tambahkan sedikit lah. Kalau yang original punya dia tak ada campuran. Ini Cik Ani teringin nak makan ketupat kacang, nak buat tak reti, jadi kita buat pulut pasung. Kita campurkan dengan kacang ketupat. Ni dia kacang dia ni. Kacang ni Cik Ani dah rebus selama 10 minit dia. Tengok kita tak mau dia lembut sangat, kita boleh ambil masa kita, 10 minit tu kita ambil, kita tengok dah boleh patahkan ke belum. Kalau kita picit macam ni, dia boleh hancur, maknanya dah cukup ya. Kita tak mau dia terlampau lembut sebab nanti kita nak kacau kat pulut. Okey, ni beras pulut sebanyak 3 cawan ya. Cik Ani cuci bersih dan kita tuskan. Macam ni dah kering dah pun. Okey, dan ni santan, air kosong dan garam. Okey, kita masukkan santan. Ni santan pekat ya. Ni santan pekat. Okey, kita tambahkan air kosong sebanyak 2 cawan. Kita masak santan ni sehingga mendidih. Okey, di sini kita masukkan garam. Okey, nampak ni santan kita dah mendidih. Kita masukkan kacang yang telah kita rebus tadi ya. Nampak ni. Kita masukkan beras pulut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kacau sampai dia kering ya. Kalau tak makan kacang boleh je, tak payah masukkan kacang. Ni Cik Ani teringin nak makan ketupat kacang. Jadi kita buat macam ni lah. Pulut pasung versi ketupat. Kita tambahkan sedikit kacang. Yang original tak ada kacang. Okey. Dah kering macam ni, bolehlah kita tutupkan api. Okey, kita siapkan daun pisang ni. Buang bahagian keras dia ni. Okey, macam ni. Ini pulut ni kita buat macam ni, dia separuh masak ya. Macam ni kita gulung. Bismillah. Masukkan dalam ni. Okey, kita siapkan tali. Tali ni special punya tali tau. Cucuk-cucuk dengan hujung spatula ni. Nampak? Bagi dia kemas. Ikat dengan tali ni. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa pandai teka? Cik Ani menggunakan tali apa sebenarnya? Siapa pandai jawab? Sila tulis di komen ya. Sebabnya sebelum ni Cik Ani ada buat kuih ni, ada buat pulut ni. Tapi ramai yang komplain dia, tali tu tak boleh, tali ni tak boleh, pakai itu tak boleh. Ini bukan tali rapia, bukan tali plastik, bukan benang. Kalau orang tu pandai jawab, memang orang tu terror. Okey, macam ni. Okey, dah siap macam ni. Kita akan kukus dia selama 40 minit ya. Kalau nak rebus pun boleh. Kukus pun boleh. Ini ada 2 kaedah ya untuk kita bagi dia cukup masak. Alhamdulillah. Dah pun masak ya. Setelah
45 minit, terlebih 5 minit. 45 minit kita kukus. Kita tunggu sejuk dulu, baru kita buka. Pulut pasung kita dah sejuk, bolehlah kita potongkan ya. Dah siap. Pulut pasung ni boleh kita makan dengan ni ataupun air gula. Bismillah. Air gula kabung ataupun gula Melaka ya. Selamat mencuba.